Wah, tingginya gunung ni. Inilah Gunung Gemadi. Di sini, suara kita boleh bergema. Mari kita cuba gema yang pertama. Apa terjadi bila D berjumpa dengan A? Diada. Macam dada saya. Betul. DA untuk dada. DID. Tengok Lidi tu menari. Bagus, Wei Ling. D untuk Lidi. Diu. Du. Ada buah lah. Buah apa ni, cikgu? Itu buah duku. Adam. Manis tau. Dadu. Ja. Bijak. Kamu sudah hebat mengeja Keifi. Wah, hebatnya kawan-kawan hari ini. Kita dah jumpa banyak bunyi baru. Baca dah. Senanglah, cikgu. Saya dah ingat semua. Bagus. Mari kita sebut sekali lagi bersama-sama. Baju. Cili. Dada. Mari kawan kita eja. Keifi itu mudah sahaja. Kita semua bijak mengeja. Kita sudah kumpul banyak bunyi hari ini. Dah sedia nak balik? Dah, cikgu. Tapi kami nak datang lagi. Seronoknya belajar dengan Cikgu Shin. Esok kita cari huruf lain pula. Kita dah balik rumah. Seronoknya pengembaraan tadi. Jangan lupa ulang kaji tau. Jumpa lagi. Selamat tinggal, Cikgu Shin.